Safara. Assalamualaikum. Hai semua. Welcome back to our YouTube channel Cerita Kami. Hari ni hati sangat gembira sebabnya nak masuk Pulau Langkawi. Rindunya dekat kakak, anak-anak buah dengan kawan-kawan kat Langkawi. Kali ni kami berkomplot pula dengan kakak nak surprisekan anak-anak buah dengan kawan-kawan. Jom kita tengok. Kita pergi naik bot dulu. Nasiblah tak ramai sangat orang hari ni. Tapi tetap kena beratok juga nak masuk dalam bot tu. Dia pun tak sabar juga nak masuk Langkawi. Kali ni kami happy cumanya 1 malam sahaja. Cik suami kerja, so kena macam tu je lah kalau nak pergi mana pun. Tidur semalam je boleh time dia off day. Kalau nak pergi lama-lama kena minta cuti panjang. Ni dia suasana dalam bot ferry. Ferry apa tah ni memang besar sikit lah. Kami pun dah dapat tempat duduk kami. Cik suami tu pun balik kerja pukul 8 pagi tadi. Terus siap-siap nak pergi ke Langkawi. Mata tu dah mengantuk dah sebenarnya tu. Tak puas lagi bagi dia tidur. Dah pakai set mata elok dah tu. Lagi dia tidur lah tu. Yeay, dah sampai dah Langkawi. Kita tunggu kakak kita ambil kita satgi nak surprise anak buah yang bonsu sekali tu. Dia balik sekolah, kakak pergi ambil dia. Dia tak tahu kata mak yang partner dia Mai. Nak tengok reaction dia macam mana. Yang bonsu tu jenis malu sikit. Dah masuk dalam dah. Lepas tu nampak pula bapak mertua kakak. Assalamualaikum. Bapak mertua kakak ni buat kereta sewa. Okey, anak buah bonsu sampai dah dengan kakak. Dia tak perasan tau kami duduk kat situ. Dia perasan wan dia je gitu. Kita tengok reaction dia. Muka dah tengok. Tak surprise pun. Dia nak kencing. So cute. Comelnya. Adik. Where you want to going? Where you want to going? Tempat cinta cahaya. Okay, hari ni driver. Makan pun makan kat mana kau? Driver kita. Driver kita. Driver di belakang hari ni. Tak jaya rehat. Dia dah habis. Sebab kita ada driver kita, supir. Okay, let's check it out. Assalamualaikum. Surprise. Sekarang cinta pula. Sekarang cantik pula. Cinta pula kita bagi. Safara. Seorang lagi kena surprise. Tiga-tiga lah kena surprise. Kejap, kau tak nak awal. Dia mau petang. Saya buat apa? Jahat. Ada yang mana jari?
Jom. Jom. Kami dah tengok kami yang surprise ke tahu. Alright, sure. Sampai rumah kakak kita. Kakak baru. Kakak baru yang sampai. Ayah dah sudah datang. Oh my god! Wow! Kita dah 12 tahun tak jumpa. Ibu nangis ya? Huh? Huh? Mayang. Tak suka lah. Dia bilang dia tak suka. Bye bye. Kau dah sini ke? Belum lagi. Tapi masa tu kan mak untuk ayah. Dah semua pegawai dah. Bye. One eternity later. Kanan, kiri ke belakang? Kiri ke belakang? Kanan. Depan lagi kat rumah kami tu sebelum Ni. Bukan depan lagi. depan satu ni. Nampak malau. Tapi kat sini boleh lalu lah. Mana boleh? Boleh lah. Ya, tepi. Pilih dengan Wise. Ada. Kanan. Ayah yang rindu dah musuh. Bintu boleh, kembali jangan. Oh, depan sekali. Kom. Tadi aku nampak ada tingkat rasa. La ilaha illallah. Hai. Lah, Dia baru nampak. tadi nampak macam bunyi tadi. Jom.
Kakak. Awak yang kerang. Awak tu pun kerang. Rasakan nak kali. Pelancong. Jom kita try. Jangan pelancong sangat. Saya dah masuk ni. Tomorrow, day 2. Okey, pagi tu kakak dengan abang ipar kami bawa kami makan breakfast. Kedai ni pun dah lain dah sebab dulu kedai ni kedai makan-makan goreng-gorengan. Kali ni kami pergi kiranya breakfast pula apa buat. Cantik jugalah tempat dia. So kita pilih dulu nak makan apa pagi-pagi ni. Sementara tunggu kawan-kawan kakak sampai, bestie sampai. Kakak kita serius sangat tu memilih tu nak makan apa. Abang ipar kami tokek kata sewa tau. Siapa-siapa nak malam kahwin boleh roger. Okey, makanan dah sampai. Bestie pun dah sampai. Oh my god! Macam-macam menu ada tau kat sini. Kami order lontong. Suami order apa entah lupa dah. Dia order tu. Roti telok gedik. So kami nak berjamu selera dulu. Jemput makan. Rumah lama saya. Rumah lama. Rumah ada orang duduk rumah aku kat ya. Rindu boleh kembali jangan. Shimmy yeah, drink, swalla la la, drink, swalla la la. Meanwhile, Sementara kami nak tunggu anak-anak balik sekolah, kami memang minum dulu kat drink ni. Anak seorang lagi tu sakit gigi lah pula. Thank you belanja. Nice. Okay, minum dulu guys. Lepas dah minum-minum, kita makan-makan pula sebelum balik. Ada bestie kakak, ada bestie saya, ada bestie kawan kakak. Semua adalah mau kita boleh buat kawan kan. So kami lepak kat sini dulu sementara tunggu anak lagi balik. Pada lepak cari nasi Arab pula. Suami mengidam nasi Arab. Nasi Arab ni kena makan kat sini, kena dine in baru sedap. Kalau balik bungkus dia macam kurang sikit. Tu suami dah dapat dah nasi Arab dia. Jom kita balik. Bye-bye. Jumpa lagi. nak sedih-sedih Bye-bye. Bukan duit. Tengok orang lagi dia waktu yang kalau yang mata juga. Bye. Sedih. Bye. Thank you tau. Bye. Bye.